dengan pengumuman PKP di negeri Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Perlis bermula 22 Januari pukul 20.21 mulai 12:01 malam, maka seluruh negara berada di bawah PKP. Petugas Barisan Harapan sudah penat, tetapi kami masih gagahi demi menyelamatkan nyawa anda. Hampir 330 juta kematian akibat COVID-19 direkodkan di seluruh dunia berdasarkan data baharu Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO. Penolong Ketua Data dan Analisis WHO menyifatkan ia seperti kehilangan 22 tahun nyawa untuk setiap kematian berlebihan. WHO memaklumkan bagi tahun 2020 dan 2021 saja sebanyak 14.9 juta kematian akibat COVID-19 dicatatkan. Pandemik COVID-19 secara langsung memberi kesan negatif terhadap usaha global menentang penyakit berjangkit. Pengalaman berjalan kaki sejauh hampir 600 meter dengan keadaan lencun dengan peluh disebabkan memakai sut pakaian pelindungan khas PPE untuk mengambil jenazah mangsa COVID-19 menjadi pengalaman yang sukar untuk dilupakan. Jenazah pesakit COVID-19 dikatakan berpotensi untuk menyebarkan virus terbabit kepada pihak pengurusan jenazah. Oleh itu, amatlah penting bagi pihak petugas untuk mengikut tata cara yang telah ditetapkan, contohnya seperti memakai PPE dengan cara yang betul bagi mengelakkan diri mereka daripada dijangkiti virus COVID-19. Raja Amanda Raja Faisal melaporkan.